Assalamualaikum, nama saya Ali. Saya mahu ceritakan pengalaman saya ketika dibuli di sekolah dahulu. Perjalanan jauh tak kurasa, kerana hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Lagi. Selamat pagi, Cikgu. Okey, insyaAllah saya akan cuba. Bangun. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi semua, nama saya Cikgu Rizal. Hari ini saya akan bagikan kertas ujian bahasa Melayu yang kamu jawab minggu lepas. Ali, kamu mendapat 91/100. A, kamu mendapat 89/100. Azlan, kamu mendapat 73/100. Dan awak mendapat 63/100. Tapi dengan duka citanya, mereka gagal. Nah, Zami dan Zaid. Weh, tengok. Pandai tu. Dia memang aku dah lama tak mati dengan dia. Ali, kau pelajar baru kan? Tak apa bang, saya ada masalah. Ya, bukan apa-apa, buat saja. Bang, maaf. Ketika aku baru keluar dari tandas dan ingin masuk ke kelas, tiba-tiba Weh, dah sampai lah. Mana? Jom kacau ni. Kau buat apa ni? Tak tahu. Tuan, mari Muhammad kesalahan membuli. Kamu berdua yang bully Ali ya? Ya, cikgu. Apa yang kamu, cikgu? Disebabkan kamu dah membuli Ali, saya memberi kamu hukuman. Kamu digantung 2 minggu. Baik, cikgu. Kami terima kesalahan yang kami buat, cikgu. Minta maaf kepada Kami minta maaf. Ada menunjukkan mangsa dipukul ke semua suspek turut tular Isnin lalu. Dalam satu kenyataan, beliau berkata semua suspek dibawa ke IPD Kota Samarahan untuk siasatan dan tindakan lanjut. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan dan jika sampai kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Katanya hasil penelitian video itu didapati kesemua suspek dan mangsa adalah pelajar di sekolah menengah di daerah itu. Pihak pengurusan sekolah berkenaan juga telah dimaklumkan mengenai kejadian itu.